Ramai yang tak sedar yang hampa ni dah pun terkena sihir pemisah. Apa perasan tak? Kadang-kadang perkara yang kecil tapi boleh buat sampai jadi cerai berai. Bila nak bersama, rasa hilang selera. Bila dekat sentiasa rasa panas. Tapi bila jauh, asyik rasa rindu. Nak tahu tak macam mana cara nak batalkan sihir pemisah untuk suami dan isteri? Amalan ni boleh dilakukan pada waktu malam sebelum nak tidur. Cara dia mudah je. First kali, baca surah Fatihah sekali, baca selawat 3 kali, baca surah Al-Hajj ayat 21, baca ayatul kursi, kemudian ditiupkan pada bahagian umbun-umbunnya ketika tidur, ataupun dibacakan pada bahagian perutnya, ataupun dibacakan di belakang pada belakang tubuh badan pasangan. Niatkan, ya Allah, batalkan sihir yang bersarang pada tubuh badan pasangan dan jadikan pasanganku menyintai dan menyayangi diriku. Amalkan 3 kali seminggu, ataupun nak lebih berkesan, cuba amalkan 7 hari berturut-turut. InsyaAllah amalan yang hangpa buat ni akan membatalkan sihir pemisah yang ada pada pasangan ataupun dalam rumah tangga hangpa. Sebelum video ni hilang, hangpa jangan lupa like, komen dan share untuk orang yang sama supaya dapat jadi rujukan dan dapat bantu masalah rumah tangga mereka. Jangan lupa follow dulu akaun ni, jangan lupa komen ke bel tu.